Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Faris Khairi bin Mat Amir Khair. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan kami bagi subjek GPPP 1092 yang bertajuk Aspirasi Pendidikan Negara Membentuk Identiti dan Tanggungjawab Guru Masa Depan. Jadi saya akan beralih kepada pembentang yang kedua. Baiklah, nama saya Muhammad Aidil bin Zamri dan bersama rakan sekumpulan saya, kami akan menguraikan isi-isi penting berkaitan aspirasi pendidikan negara serta peranan guru masa hadapan. Dan kita beralih kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hakimi bin Razali. Jadi sepanjang pembentangan ini, kami akan menerangkan konsep utama serta implikasinya terhadap pembentukan identiti dan tanggungjawab guru sebagai pendidik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan aspirasi pendidikan negara Malaysia. Aspirasi pendidikan negara merujuk kepada hala tuju utama pembangunan sistem pendidikan Malaysia. Aspirasi ini penting kerana ia menjadi panduan kepada semua pihak dalam pendidikan untuk memastikan sistem pendidikan yang dibangunkan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai nilai murni yang seimbang. Aspirasi pendidikan negara ini digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM melalui satu pelan perancangan yang dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 sehingga 2025. Pelan ini dirangka secara menyeluruh bagi menambah baik kualiti pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga peringkat pendidikan menengah dan seterusnya. Tujuan utama pelaksanaan PPPM 2013 sehingga 2025 adalah untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia agar setanding dengan piawaian antarabangsa. Transformasi ini melibatkan peningkatan kualiti pengajaran, keberkesanan pembelajaran serta pencapaian murid agar mampu bersaing di peringkat global. Pelaksanaan pelan ini telah diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu. Kepimpinan beliau penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dapat dilaksanakan secara berperingkat dan terancang selaras dengan keperluan semasa negara. Akhir sekali, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai ejen pelaksana aspirasi pendidikan negara. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah membentuk sasiah, nilai dan kemahiran murid melalui amalan profesional harian di bilik darjah. Kesimpulannya, aspirasi pendidikan negara merupakan asas kepada pembangunan sistem pendidikan Malaysia yang berkualiti, berdaya saing dan mampan untuk masa hadapan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan holistik. Pendidikan holistik ialah satu pendekatan pendidikan yang menekankan perkembangan murid secara menyeluruh, iaitu dari aspek intelek, emosi, rohani dan sosial. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga seimbang dari segi sasiah dan kepribadian. Pendidikan holistik menekankan perkembangan intelek, iaitu kebolehan murid untuk berfikir secara kreatif dan berkesan dalam menyelesaikan masalah. Dalam masa yang sama, aspek emosi turut diberi perhatian supaya murid mampu mengawal perasaan, membina keyakinan diri dan mempunyai empati terhadap orang lain. Kemudian, aspek rohani pula membantu membentuk nilai, kepercayaan dan jati diri murid. Manakala aspek sosial melatih murid untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat sekeliling. Melalui pendidikan holistik, sistem pendidikan dapat membentuk murid yang seimbang dan harmonis. Murid yang seimbang bukan sahaja berjaya dalam pelajaran, tetapi juga mempunyai sikap positif, berakhlak mulia dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi kehidupan. Selain itu, pendidikan holistik juga mengintegrasikan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran.
nilai seperti hormat menghormati, tanggungjawab, kerjasama dan kasih sayang diterapkan secara berterusan supaya murid dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, pendidikan holistik menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan murid. Dalam pendekatan ini, murid digalakkan untuk aktif bertanya, berbincang, bekerja secara berkumpulan dan meneroka ilmu secara kendiri. Manakala, guru bertindak sebagai pembimbing. Kesimpulannya, pendidikan holistik amat penting kerana ia membantu melahirkan murid yang bukan sahaja berpengetahuan tapi juga seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aspirasi murid. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025, terdapat 6 aspirasi utama murid yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan negara. Aspirasi murid yang pertama ialah pengetahuan. Aspirasi ini menekankan penguasaan ilmu pengetahuan yang kukuh dalam pelbagai bidang agar murid mempunyai asas akademik yang kuat dan mampu mengikuti pembelajaran di semua peringkat pendidikan. Aspirasi yang seterusnya iaitu aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir aras tinggi atau dikenali sebagai KEBAT. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan analitis. Melalui KEBAT, murid bukan sahaja menghafal fakta tetapi mampu membuat penaklukan, menyelesaikan masalah dan bersaing dalam pentaksiran antarabangsa. Aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Aspirasi ini bertujuan melahirkan murid yang berkeyakinan, bertanggungjawab dan mampu memimpin diri sendiri serta orang lain. Kemahiran kepimpinan juga membantu mengurangkan jurang pencapaian pendidikan melalui kerjasama dan semangat berpasukan. Aspirasi yang keempat pula ialah kemahiran dui bahasa. Murid digalakkan untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Penguasaan dua bahasa ini membolehkan murid berkomunikasi dengan berkesan dan bersaing di peringkat global. Aspirasi kelima ialah etika dan kerohanian. Aspirasi ini menekankan pembentukan sasiah, akhlak dan nilai moral dalam diri murid. Melalui pendidikan, murid diasuh supaya mempunyai disiplin, integriti serta pegangan nilai yang kukuh dalam kehidupan seharian. Aspirasi yang terakhir ialah identiti nasional. Aspirasi ini bertujuan memupuk semangat, perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan murid. Sekolah berperanan sebagai medium untuk memupuk integrasi nasional dan melahirkan warga negara yang berbangga dengan identiti Malaysia. Kesimpulannya, keenam aspirasi murid ini saling melengkapi untuk melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, berakhlak dan berjati diri, selaras dengan matlamat pendidikan negara. Kemudian saya ingin menerangkan tentang aspirasi sistem pendidikan yang menjadi asas kepada pembangunan pendidikan negara. Aspirasi yang pertama ialah akses. Akses ini akan menekankan bahawa setiap individu berhak mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang. Matlamat utamanya ialah mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan supaya tiada pelajar yang tercicir. Aspirasi yang kedua ialah kualiti. Sistem pendidikan perlu memastikan mutu pengajaran dan pembelajaran sentiasa dipertingkatkan agar prestasi pelajar dalam pentaksiran antarabangsa dapat ditingkatkan dan mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya ialah equity. Aspirasi ini bertujuan untuk mengurangkan jurang pencapaian pendidikan, khususnya antara pelajar bandar dan luar bandar, supaya semua pelajar mendapat peluang yang adil untuk berjaya.
Selain itu, perpaduan juga merupakan aspirasi penting dalam sistem pendidikan. Melalui sekolah, murid daripada pelbagai kaum dan latar budaya dapat berinteraksi sekaligus memupuk integrasi nasional dan semangat perpaduan. Akhir sekali ialah kecekapan. Aspirasi ini menekankan penggunaan sumber pendidikan secara bijak bagi memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap perbelanjaan. Kesimpulannya, aspirasi sistem pendidikan ini saling berkaitan dan bertujuan melahirkan insan yang berilmu, berkualiti dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 sehingga 2025 yang dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang seiring dengan keperluan semasa dan cabaran global. Matlamat pertama PPPM ialah memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Ini bermaksud semua murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi tempat tinggal berpeluang mengikuti pendidikan yang bermutu agar tiada murid tercicir daripada sistem pendidikan. Matlamat kedua ialah meningkatkan standard pembelajaran setara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Usaha ini bertujuan memastikan mutu pendidikan negara berada pada tahap yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan melahirkan murid yang berpengetahuan serta berfikiran kritis. Matlamat yang ketiga pula ialah mengurangkan jurang pencapaian antara penduduk bandar dan luar bandar. PPPM memberi penekanan kepada penyediaan peluang pendidikan yang seimbang supaya semua murid mendapat akses pembelajaran yang adil tanpa mengira kawasan. Beralih kepada matlamat keempat ialah memperkukuh perpaduan nasional melalui pendidikan. Sekolah berperanan sebagai medium untuk memupuk integrasi nasional, sikap saling menghormati dan kerjasama dalam kalangan murid berbilang kaum dan budaya. Matlamat yang terakhir ialah memastikan kecekapan dan keberkesanan sistem pendidikan. Ini merujuk kepada pengurusan sumber pendidikan secara bijak agar setiap pembelanjaan memberi manfaat maksimum kepada murid, termasuk PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kesimpulannya, matlamat PPPM 2013 hingga 2025 dirangka secara menyeluruh untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, adil dan berkesan demi masa depan negara. Beralih kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan yang disampaikan oleh Pak Syarif, iaitu transformasi pendidikan abad ke-21 merujuk kepada perubahan sistem pendidikan yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan global semasa. Penggunaan teknologi dalam digital proses pengajaran dan pembelajaran ini PDP semakin meluas melalui platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Quizzes yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, pada pendidikan abad ke-21 ini juga telah menekankan pemikiran kritis dan kreatif melalui kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT, di mana murid digalakkan menganalisis, menilai serta menyelesaikan masalah secara rasional dan inovatif. Bukan sekadar menghafal fakta. Pembelajaran kolaboratif juga diberikan perhatian dengan menggalakkan kerja kumpulan, perbincangan dan pembentangan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi serta keyakinan diri. Di samping itu, pentadsiran berasaskan kemahiran dan kompetensi dilaksanakan oleh projek portfolio penilaian secara berterusan, bukan bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan bertulis. Secara keseluruhannya, transformasi ini bertujuan melahirkan generasi yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada guru berperanan sebagai pelaksana aspirasi pendidikan negara dengan menterjemahkan dasar dan matlamat pendidikan kepada amalan sebenar di bilik darjah. Segala perancangan digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, hanya
akan berkesan sekiranya guru memahami dan melaksanakannya secara konsisten melalui pengajaran yang sistematik dan berfokus kepada perkembangan murid. Selain itu, guru perlu mengaplikasikan pedagogi yang berkesan dan inovatif agar PDP lebih menarik serta bermakna bagi setiap murid. Penggunaan strategi seperti pembelajaran berasaskan projek pembelajaran kolaboratif dan integrasi teknologi dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Guru juga harus menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kebolehan, minat dan latar belakang murid supaya tiada yang tercicir dalam setiap pembelajaran. Tak lupa juga, guru bertanggungjawab membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Suasana bilik darjah yang selamat, positif dan menghormati kepelbagaian akan membantu murid belajar dengan lebih yakin dan selesa. Dan kesimpulannya, guru bukan sahaja penyampai ilmu kepada murid, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang merealisasikan aspirasi. Kini pergi ke yang seterusnya, iaitu pembentukan identiti profesional guru merupakan teras penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Aspirasi ini membentuk guru yang beretika dan berintegriti dalam setiap tindakan, sama ada pengurusan bilik darjah maupun dalam membuat keputusan profesional. Guru juga perlu berjiwa pendidik serta mempunyai empati terhadap murid, memahami latar belakang dan keperluan mereka agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara adil dan bermakna. Dan tak lupa juga, guru dituntut untuk bersikap profesional dalam setiap pelaksanaan tugas dengan menunjukkan komitmen, accountability dan kesungguhan yang tinggi selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, ini KPM. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi turut berperanan membentuk sahsia, nilai dan kepribadian murid secara menyeluruh. Oleh itu, identiti profesional guru yang kukuh akan melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan seimbang dari segi intelek serta emosi. Baiklah, kita pergi yang seterusnya, iaitu ciri guru masa hadapan. Ciri guru masa hadapan ini menuntut individu yang celik teknologi serta inovatif dalam melaksanakan pengajaran. Guru perlu mahir menggunakan pelbagai aplikasi dan platform digital bagi memastikan PDP kekal relevan dengan perkembangan semasa. Selain itu, guru juga harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kurikulum, dasar pendidikan serta keperluan murid yang sentiasa berkembang. Sikap terbuka terhadap pembaharuan membolehkan guru menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut situasi dan cabaran semasa. Di samping itu, guru masa hadapan perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran profesional. Mereka juga berperanan sebagai pemimpin pedagogi yang mampu membimbing rakan sejawat serta memacu kecemerlangan sekolah. Walaupun berfikiran global dan bersedia menghadapi persaingan antarabangsa, guru tetap perlu mengekalkan identiti nasional selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, agar nilai dan jati diri negara terus terpelihara dalam sistem pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab akademik guru, iaitu menekankan pelaksanaan kurikulum kebangsaan secara berkesan supaya matlamat pendidikan negara dapat dicapai. Guru perlu merancang dan menyampaikan PDP dengan strategi yang sesuai agar pencapaian akademik murid meningkat selari dengan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Selain itu, guru bertanggungjawab mengintegrasikan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT, dalam pengajaran bagi melahirkan murid yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Pentaksiran pula dilaksanakan secara adil dan holistik, melibatkan pelbagai kaedah seperti kuis, projek, portfolio dan pembentangan bagi menilai perkembangan murid secara menyeluruh dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Terima kasih kepada saudara Aidil.
hari ini saya akan membentangkan tentang yang pertama, tanggungjawab guru dalam pembentukan sahsiah. Yang kedua, implikasi kepada bakal guru. Yang ketiga, cabaran dalam profesen keguruan. Jadi, tajuk besar kita ialah tanggungjawab pembentukan sahsiah. Isi yang pertama, menanam nilai murni dan etika. Jadi, guru bukan hanya penyampai fakta, tetapi pendidik nilai. Nilai murni yang termasuk ialah kejujuran, amanah, hormat, bertanggungjawab, kasih sayang. Jadi, nilai tidak boleh diajar secara hafalan. Ia perlu dicontohi, dipraktikkan, diperkuatkan secara konsisten. Contohnya, jika murid meniru dalam peperiksaan dan guru membiarkan, mesej yang disampaikan ialah menipu. Itu boleh diterima. Tapi jika guru menegur secara hikmah dan menjelaskan kesan jangka panjang, murid belajar integriti. Yang kedua, membentuk disiplin dan jati diri murid. Iaitu, disiplin bukan bermaksud hukuman keras semata-mata. Disiplin ialah penguasaan pengurusan diri, kawalan emosi dan kepatuhan kepada peraturan. Guru perlu membimbing murid memahami sebab sesuatu peraturan itu diwujudkan. Contohnya, kenapa perlu datang awal? Untuk melatih tanggungjawab dan menghargai masa. Jadi, jati diri ini membantu murid untuk yakin bercakap, tidak mudah terpengaruh, berani mempertahankan nilai baik. Jadi, guru ni boleh membina jati diri melalui ujian membina, peluang menjadi ketua kumpulan dan memberi ruang bersuara. Isi yang ketiga pula ialah memupuk semangat perpaduan dan toleransi. Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat majmuk. Jadi, sekolah ialah miniatur masyarakat. Guru perlu mengelakkan pilih kasih, menghormati kepelbagaian agama dan budaya, menggalakkan kolaborasi antara kaum. Sebagai contoh, dalam kerja kumpulan, pastikan kumpulan bercampur latar belakang. Guru juga perlu sensitif terhadap isu stereotip dan perkauman. Yang keempat, menjadi contoh teladan. Iaitu guru ni sentiasa diperhatikan. Jadi, murid akan meniru cara guru bercakap, bahasa badan dan cara menyelesaikan masalah. Jika guru sabar, jujur, disiplin, murid akan belajar melalui pemerhatian. Pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini menunjukkan pengaruh besar seorang guru. Kita gerak kepada bahagian kedua. Jadi, isi besar yang kedua pula, implikasi kepada bakal guru. Isi yang pertama ialah memahami dasar dan aspirasi pendidikan negara. Sebagai bakal guru, kita mesti memahami hala tuju pendidikan negara. Kenapa penting? Kerana pendidikan bukan usaha individu, tetapi agenda nasional. Jika guru hanya fokus kepada peperiksaan, pembangunan sahsiah akan terabai. Jadi, guru perlu memastikan pengajaran yang seimbang, akademik dan nilai, melahirkan insan holistik. Jadi, isi yang kedua pula ialah membina identiti profesional. Iaitu identiti profesional termasuk etika kerja, penampilan dan komunikasi profesional. Jadi, seorang bakal guru itu perlu menghormati rakan sekerja, mengawal emosi dan tidak mencemarkan imej sekolah. Jadi, media sosial juga mencerminkan profesionalisme. Isu yang ketiga pula ialah amalan refleksikan diri.
Refleksi menjadikan guru sentiasa berkembang. Contohnya, adakah objektif PDP tercapai? Yang kedua, murid mana yang masih lemah? Yang ketiga, apa kaedah yang boleh dibaiki? Guru yang tidak reflektif akan statik. Guru reflektif akan progresif. Jadi yang keempat pula ialah bersedia menghadapi masa depan. Dunia berubah dengan pantas. Jadi banyak kemahiran yang diperlukan. Contohnya, kreativiti, pemikiran kritis, dan literasi digital. Jadi, seorang guru itu mesti sentiasa mengikuti kursus. Yang kedua, sentiasa membaca dan mengemaskini kemahiran teknologi. Isu besar yang ketiga pula ialah cabaran profesion keguruan. Isu yang pertama, perubahan teknologi yang pesat. Jadi, teknologi memberi manfaat tetapi juga cabaran. Jadi, seorang guru itu perlu menguasai platform digital, mengawal penyalahgunaan gadget dan mengajar etika cyber. Contoh cabarannya, murid lebih percaya maklumat internet berbanding guru. Guru perlu menjadi fasilitator, bukan sekadar pemberi maklumat. Jadi, isu yang kedua pula ialah kepelbagaian latar belakang murid. Ada murid yang cemerlang, ada murid yang lemah, ada murid yang mempunyai masalah keluarga dan isu emosi. Jadi, guru perlu bersifat empati. Pendekatan berbeza diperlukan. Tidak semua murid belajar dengan cara yang sama. Isu yang ketiga ialah beban tugas profesional. Guru bukan hanya mengajar. Tugas guru juga termasuk dokumentasi, aktiviti sekolah, mesyuarat dan pengurusan data. Tanpa pengurusan masa yang baik, guru boleh mengalami tekanan. Jadi, strategi sebagai seorang guru ialah susun keutamaan. Yang kedua, elakkan kerja bertangguh. Yang ketiga, amalkan keseimbangan kerja hidup. Jadi, isu yang keempat pula ialah pendidikan semakin dinamik. Jadi, murid perlu berkemahiran pada abad ke-21. Jadi, guru perlu menggunakan pembelajaran berpusatkan murid, menggalakkan perbincangan. Yang ketiga, gunakan projek dan kajian kes. PDP tidak lagi hanya chop and talk. Sebagai kesimpulan, terdapat empat perkara utama yang boleh dirumuskan daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi, satu perkara penting itu ialah aspirasi pendidikan negara membentuk hala tuju profesion keguruan. Sistem pendidikan negara digerakkan oleh aspirasi yang jelas untuk melahirkan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, profesion keguruan perlu bergerak seiring dengan dasar dan matlamat pendidikan negara. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi ejen pelaksana dasar serta pembentuk masa depan negara. Jadi, aspirasi pendidikan seperti pembangunan modal insan, pembelajaran abad ke-21 dan pembentukan sasiah murid menjadi panduan kepada guru dalam merancang pengajaran, membentuk nilai dan memupuk kemahiran. Isu yang kedua pula ialah identiti guru terbina melalui kefahaman terhadap dasar pendidikan. Jadi, identiti seseorang guru itu tidak hanya terbina melalui pengalaman mengajar, tetapi juga melalui pemahaman yang mendalam terhadap falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum dan dasar-dasar semasa pendidikan. Apabila guru memahami matlamat dan falsafah pendidikan, mereka akan lebih yakin, profesional dan konsisten dalam setiap tindakan.
Ini membantu guru membuat keputusan yang selaras dengan kehendak sistem pendidikan serta keperluan murid. Isu yang ketiga ialah guru berkualiti melahirkan generasi berkualiti. Kualiti pendidikan sangat bergantung kepada kualiti guru, iaitu guru yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia, mampu membentuk murid yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah. Guru yang komited akan menggunakan pendekatan pengajaran yang kreatif dan berkesan, membimbing murid secara menyeluruh serta menjadi contoh teladan yang baik. Hal ini seterusnya melahirkan generasi yang berdaya saing dan berintegriti. Isi yang keempat pula ialah transformasi pendidikan bermula dengan komitmen guru, iaitu sebarang perubahan atau pembaharuan dalam sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa komitmen guru. Guru merupakan pelaksana utama di peringkat sekolah. Jadi, komitmen guru merangkumi kesediaan untuk menambah ilmu, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran. Dengan komitmen yang tinggi, transformasi pendidikan dapat direalisasikan secara berkesan. Sekian, terima kasih.